Kita bertemu lagi dalam jejak masa. Ramai orang muda mungkin pernah dengar tentang Malayan Union, tapi tidak ramai benar-benar faham kenapa ia mencetuskan kemarahan orang Melayu. Selepas Perang Dunia Kedua, British kembali ke Tanah Melayu dengan rancangan baru, Malayan Union, dilancarkan pada 1 April 1946. Tujuannya nampak baik, iaitu nak menyatukan semua negeri Melayu, mempermudah syarat kerakyatan dan menjadikan kuasa Raja-Raja Melayu menjadi simbol semata-mata. Bagi orang Melayu, rancangan ini dianggap ancaman serius. Raja-Raja Melayu dipinggirkan, Sultan dipaksa menandatangani perjanjian tanpa memahami kesannya, sekaligus menjejaskan kedaulatan bangsa. British juga mencadangkan sistem jus soli, memberi kerakyatan automatik kepada pendatang baru, menimbulkan kebimbangan orang Melayu akan menjadi minoriti politik di tanah sendiri. Selain itu, semua kuasa pentadbiran diserahkan kepada pegawai British, membuatkan orang Melayu merasa tanah air mereka dirampas. Situasi ini menyedarkan orang Melayu bahawa penyatuan adalah perlu. Segala perbezaan diketepikan. Maka bermulalah detik kebangkitan politik Melayu. Demonstrasi besar-besaran, ribuan turun ke jalan, dan media seperti Utusan Melayu serta tokoh seperti Zakbar meniupkan semangat nasionalisme. Sultan-sultan menolak hadir ke majlis rasmi British sebagai tanda protes. Gabungan semua ini membuahkan hasil. British gagal mendapatkan persetujuan raja-raja. Akibatnya, Malayan Union dibubarkan pada 1948 dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu yang mengembalikan kuasa Sultan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Dari situ, UMNO ditubuhkan di bawah kepimpinan Datuk Onn Jaafar, menyatukan ratusan persatuan Melayu. Perjuangan ini menjadi kemenangan politik terbesar orang Melayu dan ia membuka jalan kepada kemerdekaan Tanah Melayu. Sejarah Malayan Union mengingatkan kita bahawa apabila Melayu bersatu, mereka mampu menentang kuasa besar. Malayan Union juga bukan sekadar sejarah, ia adalah kisah tentang pengorbanan dan kesedaran nasionalisme yang mengubah perjalanan negara. Soalannya, adakah kesedaran itu telah hilang hari ini? Tepuk dada tanya selera. Sekian saja, jangan lupa teruskan bersama malayadaily.com, suara bangsa nadi negara.